Dia tu at Batam. Hari ni kita nak buat lawatan ke Batam. Kek. Dekat layer cake. Aku tak tahu macam mana layer cake dia. Kek lapis lah kot. Kenapa? Nah, sebab Apa ni? Tengah buat apa ni? tengah hasil sampel. Datang sarapan pagi je. Macam lagi. Motif kita hari ni sampai sini. Saya semua benda sebagainya. Dah ini apa kita go? RM50. Oh, satu nilai, satu loyang ni 2 kotak ni lah. So, apa sederhana? Oh, beli tak Alifai. Roti. Batam. Dia ni pemandu pelacur. Push! Yang dah terpedaya dengan mulut manis. Terpedaya. Berapa? RM20,000. Nak beli ke? Okay, aku photo state je lah bandingnya. Photo state colour. Pak, intelligent people. Kat W kan. Intelligent people of the world. Okay, tu je aktiviti wisata dekat sini. Gambar. Lalu lah. Jual mercun. Transformers. Ni lubuk mercun. Macam ni? Kita nak beli apa Tak ni ada joki kan. Tadi yang menarik hati. So masalah macam ni, kita ikut geng-geng wanita. Diorang mesti tahu nak beli apa. Bolu. Aku RM60,000 je. Setengah kilo. RM50,000 tak dapat. Paling cemerlang. Hui. Kau macam lebih kepada mengurat je. Dia support. Kau macam apa? Kau macam Kedai ni kita bagi sikit, kedai ni kita bagi sikit. kau macam belajar cara-cara. Kau macam mengenal hati budi. Dia muda lagi. Kau tahu umur? Tua sikit. Mana kata dia nak kat aku lah tu. Tak, kau kena keluarkan ni wallet. Oh, nipis lah. Nipis lah budak. Ini seperti itu. Tipis sangat. Basah sikit lah. Dah, Bersahaja ke celaka? sahaja Rahman Padang. Banyak juga pulau-pulau kecil ni. Macam tu je. Dia pandai ni kan. Bagus. Patutlah di Malaysia dia orang boleh bekerja keras macam tu. Sebab tu ada tengok cara dia buat kerja memang brutal lah. Memang gembel. Pasal saya tengok orang buat kerja macam tu. Sebab dekat Malaysia dia ada palang tu duduk dalam tu kan. Safety. So sini memang sanggup mati lah. Kalau mati kita kena solat subuh berjemaah pula. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Masjid Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho. Masjid Cheng Ho. Tiba tempat Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho ada. Tan Cheng Ho dah jadi. Okay, 4.30 esok Apa yang menarik? Baju batik. Baju dinner. Baju batik surat baru. Oh ya? Sambil shopping lah. Kira abang-abang IT lah kan? Digital mall lah. Okey lah. Toyat.
Cokit. Cokit berjalan. Dia. Cokit. Baiklah, lorong Haji Taib. Oh, Hafiz. Ni nak pergi apa ni? Tak reti tu. Melayu kan, of course saya. Melayu ini sama je. Nasi Padang, okey, nasi Padang. Rasa sedap. Cuma satu kepala kena bajet RM30 seorang. Dalam RM100,000. Sepulang paling sedap. Sebab panas, yang lain tu sebab makanan dia sejuk kan. Oh, ini. Saya suka sambal hijau je. Saya suka favourite saya sambal hijau. Hey. Baru 2 malam. Baru 1 malam. Macam mana? First training session kita akan cuba yang terbaik di mana kita akan menang. Okay, so far good. Good. Kami berada di Nagoya Hill. Patah. Hijau. Member Jahanam. Pandai dia. Tengok bersusun je tu, dia terus masuk. Bukan nak beli jam sangat. Acah je. Cik. Bukan nak beli sangat ni. Ni lebih nak berborak. Sembang. Firda. Umurnya berapa? Sama. Sama je. Besar. Boleh buat keluar. Orang-orang macam ni jarang-jarang keluar macam gini. Dia bila keluar tu dia jadi apa? Kenyang. Teruja. Teruja. Dia cari teruja. Ini barang ya Pak ya. Boleh sini Pak. Sini Pak. Jauh-jauh dari negeri jiran saja. Orang ditunggu, ayo Bang. Tak apa-apa lah, ayo kita nyanyi aja. Ya.